Ramai orang baca ayat 11 surah Yusuf dengan cara yang salah ataupun tak pasti nak baca macam mana. Jadi jom kita belajar hari ini. Okey, boleh buka muka surat 236 ayat 11 surah Yusuf. Okey, perasan tak dekat sini ada tanda diamond tu ataupun setengah Quran dia ada tanda titik yang tebal dia letak kat situ. Nak baca macam mana yang tu? Okey, ini adalah merupakan salah satu daripada bacaan khas mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Ramai orang tak sedar ya, untuk yang ni kena baca dengan cara yang special. Okey, jom kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Okey, tadi nampak tak saya tunjuk dekat mulut saya bila sampai kat tanda diamond tu. Itu sebab saya nak tarik perhatian anda untuk tengok pada mulut saya. Itulah bacaan secara ishmam. Yang ni kita nak baca dengan isyarat muncung mulut. Daripada segi bunyi tidak ada perubahan, hanya ditambahkan dengan muncung mulut. Khas untuk tempat ini. Dekat sini tuan-tuan dan puan, ya, dekat nun sabdu tu kita baca macam biasa, dengung panjang 2 harakat ditambah dengan bacaan secara ishmam, yakni isyarat muncung mulut. Daripada segi bunyi tak ada perubahan, ya, cuma ditambah dengan isyarat muncung mulut. Dekat sini juga ada satu lagi cara nak bacanya, yakni bacaan secara raum, iaitu kita baca next one lah, kita tunjuk ya. Okay, anda belajar sesuatu ni, kalau ya komen Allahu Akbar dan follow saya.